Sekarang ini tuntutan masyarakat terhadap pendidikan tu begitu tinggi sampai kadang-kadang dia susah nak terima kalau anak dia kurang macam kurang. Ada yang subjek lain boleh pas tapi subjek yang tu tak pas. So dia terkait dengan kualiti dalam bilik darjah. So itu sedikit bagi guru itu satu cabaran baru. Kita pun cuba faham mereka macam mana dia boleh datang. Akhirnya daripada 10 orang, lepas kita nego begitu begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Johor Bahru terbaik. #kongsi sedikit. Okay, jangan lupa bagi siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe kepada podcast PPD Johor Bahru. Okay, apa khabar Tuan pada hari ini? Alhamdulillah baik. Okay, kalau kita lihat di media sosial dan di pelbagai platform, sekarang ni banyak yang memperkatakan tentang reformasi pendidikan. Yang mana salah satu elemen dalam reformasi pendidikan adalah untuk memperkasakan peranan JPN dan juga PPD. Jadi apa yang Tuan boleh ulas mengenai ini? Okey, Selatul. Betul, salah satu objektif besar yang utama dalam reformasi pendidikan ialah melalui kalau kita dapat memperkasa peranan JPN dan PPD terutamanya. Dan kita maklum tentang peranan JPN dan PPD khususnya ialah memberi sokongan dan bimbingan. Dan dia juga terkait dengan objektif yang ketiga dalam reformasi sekolah. Bagaimana kita boleh memberikan sokongan yang relevan, yang bermakna bagi tujuan peningkatan kualiti sekolah dalam pelbagai area lah, misalnya dalam pembelajaran ke akademik ke asasiah ke kurikulum dan sebagainya. So, untuk memastikan perkara ini, objektif ini tercapai, maka tidak boleh tidak PPD jabatan khususnya harus memainkan peranan pertama memastikan dia dapat memberikan sokongan yang betul supaya peranannya untuk memberikan bimbingan yang bermakna itu boleh dibuat. Jadi antara pilihan besar yang PPD ada sebagai satu perkara yang tidak boleh tidak ialah perkasakan diri kita supaya kita boleh memberikan bimbingan. So bila sebut tentang bimbingan, dia terkait dengan disiplin proses tertentulah. Supaya bimbingan ni bukan sekadar tengok-tengok sana tengok sini, kemudian kita komplain sekolah kursi meja lah begitulah, komplain kipas pusing tak rapat lah, kipas pusing tak laju ke, lampu sekejap, bukan longgang, bukan. Bimbingan ini terkait dengan disiplin-disiplin khusus dalam bimbingan dan sifatnya mesti jelas kerana dia harus setidak-tidaknya bersifat sebagai apa yang disebut sebagai directed coaching, iaitu satu bimbingan yang terarah bagi tujuan peningkatan kualiti pencapaian kemenjadian murid melalui proses penyelesaian masalah di sekolah. Jadi itu antara, saya ingat saya mula kat situ dulu kot, tentang gambaran awal tentang bagaimana peranan PPD yang disebut sebagai memperkasa peranan JPN dan PPD. Tadi Tuan pun ada bercerita tentang bimbingan bermakna dan rasanya antara coaching tools ataupun alat-alat yang kita boleh gunakan untuk membimbing antaranya adalah model GROW dan juga 4DX. Jadi pada pandangan Tuan, macam manakah proses bimbingan yang sepatutnya yang boleh dijalankan menggunakan dua alat tersebut? Oh, hebatlah awak boleh cakap pasal GROW, 4DX apa semua. Betul. Salah satu daripada pendekatan bagi directed coaching ialah menggunakan alat kualiti tertentu. Saya ambil contoh, misalnya antara yang popular digunakan oleh kebanyakan rakan kita dekat PPD, terutama dari kalangan pegawai SIP+, SISC+, mereka menggunakan GROW. Bahasa ringkasnya GROW tu goal setting, reality checking. Itu semua orang clear dengan mudah kan, option dengan apa tindakan susulan, what's next dan sebagainya. Tapi perkara yang lebih besar yang harus difahami ialah bagaimana kita boleh memanfaatkan pengetahuan ini dan kita selaraskan atau kita synergizekan dengan alat-alat kualiti tertentu. Misalnya saya ambil contoh. Once you nak bercakap tentang sekolah, tentang G, goal setting. Bila you bercakap tentang goal setting tentang sekolah, matlamat yang jelas ialah meningkatkan kualiti. Sama ada meningkatkan peratus lulus ke, meningkatkan grade purata sekolah ke, atau meningkatkan bilangan
atau peratus orang yang dapat cemerlang dan sebagainya lah, kalau dalam akademik sebagai contoh. So matlamat ini hanya boleh tercapai kalau pegawai kita memahami tentang masalah yang sedang berlaku dekat sekolah ini. Dan bila sebut tentang masalah pula dekat sekolah ini, dia harus dibaca menggunakan alat-alat kualiti tertentu. Misalnya menggunakan 5W1H tentang what is their problem, who involved in this problem, where the problem found, kan, how severe the problem are, sebagai contoh kan, how big the problem are. So perkara-perkara yang seperti ini harus difahami. Sebab itu kadang-kadang menjadi seorang pegawai dekat JPN, PPD, once you nak support sekolah, menetapkan satu goal setting, meningkatkan pencapaian akademik daripada 95% kepada 98% tahap penguasaan, you kena clear tentang where the problem found, subjek apa, kelas mana, who involved in this problem, cikgu mana, dan akhirnya what is their problem. Apa masalah murid sebenarnya? Masalah murid tentang mata pelajaran sejarah ke, mata pelajaran bahasa Melayu. Sebahagian sekolah pencapaian bahasa Melayu lebih baik dari sejarah. Ya, betul. Ramai juga orang yang lulus sejarah tapi tak lulus bahasa Melayu. Ya. Sebahagian sekolah yang lain, kalau ambil contoh dalam SPM baru ni, ada pula ramai, tak kurang ramainya pula dia lulus bahasa Melayu tapi tak lulus sejarah. Ini memberi makna bahawa murid-murid ini sangat berpotensi. Kan? Dia memang boleh, dia sangat berpotensi untuk melepasi tahap minimum. Tapi kerana masalah-masalah tertentu dia dalam mata pelajaran tertentu ini tidak diatasi, so akhirnya dia tergolong dalam golongan yang tidak melepasi tahap minimum. Sayang, bilangannya sangat besar. Ya, betul. Daerah Johor Bahru pun bilangannya sangat besar. Dan kumpulan-kumpulan orang yang lulus bahasa Melayu, tak lulus sejarah, tak lulus bahasa Melayu. Itu sekurang-kurangnya. Belum lagi ambil kira yang tak lulus sejarah dan tak lulus bahasa Melayu. Tapi lulus pula subjek lain. Ya, betul. Dia jadi macam murid ni ada potensi. Dan cikgu pun telah bersungguh-sungguh untuk melaksanakan banyak fungsi dan peranannya. Tapi sebagai PPD, jabatan, kita kena nampak lebih daripada apa yang cikgu nampak. Misalnya masalah murid tentang yang masih tak gagal untuk menulis fakta-fakta sejarah tertentu. Dia terkait dengan kualiti PDPC dalam bilik darjah. So inilah yang harus difahami. Kelas mana? Siapa cikgunya? So apakah support yang kita berikan kepada guru ini? Atau setidaknya apakah support yang kita berikan kepada MLT dekat sekolah? Guru kanannya, penolong kanannya. Bagi SIP Plus pula, apakah support yang harus diberikan kepada pengetuanya atau SLT-nya? So message yang saya nak sampaikan ialah kita betul untuk memperkasa peranan, kita harus memperkasa diri kita dengan knowledge tertentu, dengan disiplin-disiplin proses tertentu. Kalau tidak, kita hanya jadi pegawai yang datang tengok-tengok kemudian ucapkan mantap, pandai pun awak, mantap, syabas, tahniah, hebat, dan kita mungkin diraih. Kita orang sukalah, dia kata bagus, pegawai sekian datang, tak nak komen apa pun, bagus. Tapi artinya kita tidak memberikan sokongan yang bermakna. So perkara macam itulah yang harus kita fikirkan. Saya fikir ini antara perkara menarik yang juga terkandung sebagai objektif pertama reformasi sekolah yang harus difahami di peringkat dasar, terutama dari kalangan pegawai di JPN dan PPD, supaya kita kekal relevan untuk membantu sekolah, dan kita kena lebih mahirlah untuk mengesan kelemahan dan punca kelemahan supaya kita dapat menjadikan kemenjadian murid yang lebih baik. Ya, seperti yang Tuan maklumkan tadilah kan, sebenarnya murid-murid ni ada potensi, tetapi kadang-kadang mungkin guru ni adalah faktor-faktornya yang lain menyebabkan murid-murid ni merasakan itu adalah satu faktor untuk mereka tidak menyukai sesuatu subjek yang mana akan membawa mereka ke kegagalan dalam satu subjek. Misalnya dalam SPM baru-baru ni, di Dada Akhbar 2-3 hari lepas menyatakan bahawa ramai calon SPM kita yang gagal subjek matematik. Ya, jadi apa pandangan Tuan dengan kegagalan ini, kegagalan murid dalam matematik ini dengan bimbingan yang seharusnya diberikan oleh pengetua atau pentadbir sekolah kepada guru-guru? Okey,